Pengenalan Gaudism. Gaudism merupakan satu aliran reka bentuk yang diasaskan oleh Antoni Gaudi dan menekankan penggunaan bentuk organik yang diinspirasikan daripada alam semula jadi. Gaudism juga menolak penggunaan bentuk geometri yang kaku dan menggantikannya dengan struktur yang lebih bebas dan bersifat semula jadi. Ianya juga penting dalam reka bentuk kerana ia menggabungkan fungsi, estetika dan pengalaman emosi pengguna. Okey, untuk bahagian ni saya akan menerangkan latar belakang Gaudism. Gaudism merupakan satu pendekatan reka bentuk yang diasaskan oleh Antoni Gaudi, seorang arkitek terkenal dari Sepanyol. Gaudi sangat terkenal percaya bahawa alam semula jadi adalah sumber inspirasi yang terbaik dalam reka bentuk. Bagi beliau, alam bukan sekadar sesuatu yang cantik untuk dilihat, tetapi mempunyai struktur, bentuk dan sistem yang sangat sempurna untuk dijadikan rujukan. Kepercayaan ini dapat dilihat melalui cara Gaudi mereka bentuk bangunan yang meniru unsur alam menjadi seperti lengkungan tumbuhan, tulang manusia, ombak dan sarang lebah. Oleh sebab itu, karya-karyanya jarang menggunakan bentuk geometri yang kaku ataupun simetri. Sebaliknya, mereka bentuk lebih bebas, organik dan kelihatan seolah-olah hidup. Selain itu, Gaudi tidak hanya menumpukan kepada seni bina semata-mata. Beliau turut mereka bentuk hiasan dalaman, perabot, ukiran serta lanskap persekitaran sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini menunjukkan bahawa setiap elemen dalam reka bentuk saling berkait dan tidak boleh dilihat secara berasingan. Inilah yang dikenali sebagai pendekatan holistik dalam Gaudism. Pendekatan holistik ini menjadikan Gaudism sebagai satu teori reka bentuk yang unik dan berpengaruh. Reka bentuk Gaudi bukan sahaja berfungsi sebagai bangunan, tetapi juga memberi pengalaman, emosi reka bentuk Gaudism. Oleh itu, Gaudism bukan sekadar hanya visual, tetapi satu falsafah reka bentuk yang menerangkan hubungan antara manusia, alam dan seni bina. Okey, yang seterusnya pula untuk bahagian ini saya akan menerangkan prinsip utama dalam teori Gaudism. Prinsip utama Gaudism ialah penggunaan bentuk organik yang menyerupai struktur semula jadi seperti tumbuhan, tulang dan bentuk yang lain. Antoni Gaudi percaya bahawa struktur semula jadi ini telah direka secara sempurna oleh alam. Justru bentuk-bentuk ini sesuai untuk dijadikan rujukan dalam reka bentuk. Oleh sebab itu, karya Gaudi banyak menampilkan lengkungan lembut dan bentuk kelihatan semula jadi, bukannya garis lurus atau sudut yang tajam. Prinsip kedua ialah inspirasi alam digunakan bagi memastikan reka bentuk selari dengan fungsi dan keseimbangan semula jadi. Dalam Gaudism, keindahan tak dicipta secara berlebihan, tetapi bermuca daripada fungsi itu sendiri. Contohnya, struktur bangunan direka mengikut sistem sokongan semula jadi supaya ia bukan sahaja cantik tetapi juga kukuh dan praktikal. Prinsip ini menunjukkan bahawa fungsi dan estetika saling berkait antara satu sama lain dalam bentuk Gaudism. Selain itu, unsur simetri turut diterapkan bagi merujukkan reka bentuk yang lebih dinamik dan tidak statik. Gaudi menolak konsep simetri yang terlalu teratur kerana baginya alam semula jadi tidak bersifat simetri sepenuhnya. Simetri menjadikan reka bentuk lebih hidup, unik dan memberi pengalaman visual yang berbeza kepada pengguna. Prinsip seterusnya ialah penggunaan dekoratif seperti mozaik dan tekstur. Elemen ini bukan sekadar hiasan, tetapi digunakan untuk menambah estetika serta bentuk visual yang kuat. Mozaik berwarna dan bertekstur permukaan membantu menciptakan suasana ruang yang lebih ekspresif dan beremosi. Kesimpulannya, prinsip utama Gaudism menekankan keseimbangan antara bentuk, fungsi dan estetika yang berpandukan alam semula jadi. Prinsip-prinsip ini menjadikan Gaudism sebagai salah satu pendekatan reka bentuk yang unik, dinamik dan masih relevan dalam dunia moden. Relevan dalam amalan reka bentuk.
Walaupun Gaudism ini diperkenalkan sejak dahulu lagi, sebenarnya prinsip Gaudism ni masih sangat relevan dengan dunia reka bentuk hari ini. Kalau kita tengok trend sekarang, ramai mereka mula kembali kepada konsep alam semula jadi dan reka bentuk yang lebih manusiawi. Dan benda ni memang selari dengan teori Gaudism. Sebagai contoh, dalam isu reka bentuk lestari dan mesra alam, Gaudism ni mengajar kita untuk memahami alam, bukan melawan alam. Maksudnya, reka bentuk dibuat dengan mengambil kira persekitaran, struktur semula jadi dan keselesaan pengguna. Ini berbeza dengan rekaan yang hanya kejar rupa moden tetapi mengabaikan kesan jangka panjang. Selain itu, dari segi pengalaman pengguna, rekaan berasaskan bentuk organik biasanya memberi kesan emosi yang lebih positif. Ruangan yang menggunakan bentuk lembut, lengkungan dan elemen semula jadi boleh membuatkan orang merasa lebih tenang, selesa dan selamat. Jadi, reka bentuk bukan sekadar cantik dilihat tetapi juga memberi kesan kepada perasaan dan psikologi pengguna. Menariknya, prinsip Gaudism ni bukan terhad kepada seni bina sahaja. Ia juga boleh diaplikasikan dalam reka bentuk dalaman, grafik, landscape, malah dalam reka bentuk digital seperti antaramuka aplikasi. Contohnya, penggunaan bentuk bebas dan susun atur yang lebih fleksibel dalam user interface ataupun user experience juga sebenarnya dipengaruhi oleh idea yang sama, iaitu reka bentuk yang lebih organik dan tidak terlalu rigid. Aplikasi Gaudism dalam reka bentuk. Kalau kita tengok contoh sebenar aplikasi Gaudism, karya Antoni Gaudi sendiri memang jelas menunjukkan bagaimana teori ini diaplikasikan secara menyeluruh. Contohnya dalam Sagrada Familia, struktur dalaman bangunan direka seperti hutan, di mana tiang-tiang menyerupai pokok yang bercabang dan menyokong siling di atas. Reka bentuk ni bukan dibuat secara rawak. Gaudi kaji struktur pokok sebenar untuk faham bagaimana alam menyokong beban secara semula jadi. Jadi, prinsip alam digunakan secara praktikal, bukan sekadar untuk cantik. Ini menunjukkan bahawa Gaudism bukan teori yang kosong, tetapi ada asas fungsi yang kukuh. Dalam Pak Güell pula, kita boleh lihat bagaimana bentuk organik digunakan dalam landscape dan tempat duduk awam. Garisan yang beralun dan permukaan yang tidak simetri menjadikan ruang itu lebih mesra pengguna dan selesa untuk digunakan. Pengguna tak rasa terasing, sebaliknya rasa lebih dekat dengan ruang tersebut. Dalam konteks reka bentuk moden hari ini, prinsip Gaudism boleh dilihat dalam reka bentuk dalaman, perabot dan produk berkonsepkan alam. Contohnya, penggunaan bentuk melengkung dalam perabot, lampu dengan tekstur semula jadi atau ruang dalaman yang tidak terlalu berpetak. Ini membuktikan bahawa prinsip Gaudism masih relevan dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa, asalkan diaplikasikan dengan pemahaman yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan teori Gaudism. Antara kelebihannya, teori Gaudism ini mampu menghasilkan reka bentuk yang unik dan mempunyai identiti visual yang sangat kuat. Reka bentuk ini bukan sahaja menarik dari segi rupa, malah memberi kesan emosi serta pengalaman ruang yang lebih bermakna kepada pengguna. Ia menjadikan seni bina lebih hidup dan berjiwa. Namun begitu, terdapat juga beberapa kekurangan bagi teori Gaudism. Antaranya ialah kos pembinaan yang tinggi serta memerlukan masa yang lama untuk direalisasikan. Selain itu, teori gaya Gaudism juga tidak sesuai untuk diaplikasikan dalam semua jenis projek reka bentuk kerana sifatnya yang kompleks dan spesifik. Sebagai kesimpulan, teori Gaudism menekankan hubungan antara reka bentuk, manusia dan alam semula jadi. Reka bentuk yang baik bukan sekadar berfungsi tetapi turut mempunyai nilai emosi dan estetika. Oleh itu, teori Gaudism kekal relevan sebagai sumber inspirasi dalam dunia reka bentuk moden. Itu sahaja, terima kasih.